Selamat tengah hari cikgu dan salam sejahtera. Saya, Lia Octavia Anak Anthony, TVPSS SMK Pujut, dan hari ini saya bersama Cikgu Teria, salah seorang guru berbangsa Dayak di Sekolah Tutang. Terima kasih cikgu kerana sudi bersama kami hari ini. Sama-sama. Soalan yang pertama, ramai dalam kalangan pelajar mungkin pernah dengar tentang Hari Gawai, tapi mereka tak tahu maksud Hari Gawai itu apa. Bolehkah cikgu jelaskan maksud Hari Gawai dari sudut pandangan cikgu? Okey. Selamat tengah hari. Okey, terima kasih kerana sudi membuat cikgu. Okey, sempena perayaan Hari Gawai. Okey, peringkat SMK Pujut. Okey, Hari Gawai. Kalau di Sarawak, ia dirayakan oleh dua kaum yang besar, iaitu bangsa Iban dan juga Bidayuh. Tapi tarikh pelaksanaan ataupun tarikh perayaan dua kaum ini berbeza. Okey, apa maksud Gawai? Kalau dari segi kaum Iban, ia adalah perayaan yang dirayakan selepas tamatnya musim menuai padi. Okey, seolah-olah kita merayakan ataupun meraihkan rezeki yang diberi oleh Tuhan. Itu Gawai Dayak. Gawai Dayak ni kalau Iban, ia dirayakan pada 1 Jun setiap tahun. Soalan yang kedua, apa aktiviti atau adat yang cikgu nantikan semasa Hari Gawai? Okey. Yang pertama, cikgu tak sabar menunggu malam 31. Okey, tepat pukul 12.30 malam, masyarakat Iban akan berkumpul beramai-ramai di satu ruang yang dipanggil sebagai Ruai. Okey, tepat pukul 12.30 malam, nanti semua kaum akan bersama-sama minum air pengayum. Okey, air pengayum ni maksudnya ialah kita mendoakan semua penduduk ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita ni sihat walafiat lah. Okey, itu maksud Gawai. Okey, dan satu lagi, paginya kalau yang secara tradisional, masing-masing masyarakat Iban akan membawa tambuk, diisi dengan sedikit jerami padi hasil dari penuaian tadi. Mereka akan naik, bawa jerami itu naik ke rumah. Mereka akan jalan sepanjang rumah Panjai di Ruai tadi lah, yang di mana kita malam tadi meraihkan. Kemudian kita keliling Ruai, kita letakkan jerami itu di satu tempat, nanti akan disemayangkan. Sebab sekarang ni majoriti masyarakat Kristian sudah Kristian kan, jadi dia hanya disemayangkan dengan cara Kristian. Okey, itu yang tak sabar cikgu nantikan setiap tahun. Okay. Selain itu, sebagai cikgu, adakah cikgu bimbang bahawa Hari Gawai mungkin dilupakan suatu hari nanti? Apa peranan cikgu untuk memastikan budaya Dayak terus dikenali dan dihargai oleh generasi muda? Ya. Okey, berkemungkinan perayaan ini suatu hari nanti mungkin tak ada. Okey, kenapa cikgu kata macam ni? Okey, kalau kita lihat tidak banyak, kalau di Sarawak masih ada lagi lah rumah panjang. Tapi yang menjadi kebimbangan cikgu ialah adakah semua generasi baru akan balik setiap kali perayaan Hari Gawai. Jika berterusan tidak balik kampung, mungkin anak-anak ini, kaum-kaum yang meraihkan Gawai ni sepatutnya, dia tak tahu apa itu Gawai. Okey, jadi apa yang cikgu boleh buat? Cikgu sangat berbangga kalau di Sarawak kita masih lagi mengadakan pertandingan Kemang Gawai, Keling Gawai. Malahan kalau di bandar-bandar masih lagi ada acara kita buat, contohnya sekarang kita buat Bazar Gawai kan? Okey, semasa Bazar Gawai, okey, nanti dia ada satu acara dipanggil sebagai Niti Daun. Dia menyerupai aktiviti yang dilakukan di Rumah Panjang. Okey, pandangan cikgu lah, kena teruskan tradisi. Okey, sekali. Cikgu ada apa-apa pesanan khas kepada warga SMK Pujut yang menyambut Hari Gawai? Okey. Gawai, kita raikan dengan gembira, tapi jangan lupalah, keselamatan tu yang paling utama. Jangan banyak-banyak minum. Jaga keselamatan. Terima kasih Cikgu Teria kerana sudi meluangkan masa cikgu untuk ditemukan pada hari ini. Saya, Lia dan Cikgu Teria ingin mengucapkan Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai kepada warga SMK Pujut.